Tak ramai Besut bekas hakim. Rasa ke? Besok-besok mana tahu peguam akan berada dalam perhimpunan ditangkap besok. Baik, Pak. Soalan itu jelas, Menteri, silakan. Ada dua soalan, Menteri. Yang berhormat besut, jangan politikkan perkara-perkara di sini lah. Yang berhormat, kalau bagi nasihat, saya bagi nasihat kepada sendiri lah. Saya tak bagi nasihat kepada pihak-pihak yang berhimpun di sana. Pendirian kerajaan kita tahu, very clear. Jadi saya tidak mau bertambah tokoh tambah lagi. Yang berhormat, apa yang berhormat cadangkan sangat-sangat menghairankan saya. Menutup satu peluang untuk anak-anak miskin. Mungkin yang berhormat ini orang kaya lah, boleh pergi ke Universiti Melaya dan universiti-universiti yang di luar negara. Macam mana kepada yang miskin tu? Tak perlu kah? Tak perlu mereka kah? Tak perlu jaga sama mereka kah? Ini satu peluang kepada mereka. Jangan kita... Menteri tanya, saya nak tanya. Besut. Berapa ramai lagi? Tak boleh respon lagi tu, Besut. Tak boleh. Menteri tanya. Tak boleh. Tak ramai Besut bekas hakim. Besut pegawai undang-undang. Besut ialah to understand standing order kita. Loud and clear. Okay, thank you, Menteri. Super loud yang berhormat. Tan Sri, yang berhormat besut sekarang tertangkap kerana dia macam tidak bukan seorang, dia sudah menjadi seorang bourgeois, orang kaya raya, tak ingat kepada orang-orang miskin, orang-orang yang tidak ada peluang. They've forgotten the basics. Kerana mereka sudah menjadi wakil rakyat sekarang, sudah lupa lah. Yang berhormat, di mana pun the ground reality tak boleh lupa. Ini adalah hasrat kerajaan. Bila kita bermula pada tahun 1970-an ni, artikel clerkship ini untuk anak-anak yang bekerja. Ramai di antara mereka yang miskin dan susah payah yang bekerja. Kenapa mereka tidak boleh diberi satu peluang untuk meneruskan belajar undang-undang? Adakah pihak-pihak tertentu takut kepada pihak-pihak ini untuk belajar dan lepas itu menjadi peguam yang sangat berkaliber? Adakah itu satu monopoli supaya hanya dari universiti-universiti saja berlayak dan boleh pergi ke mahkamah dan sebagainya? Kita perlu ingat kepada semua sebagai satu kerajaan madani ini, fikirannya think out of the box, yang berhormat. Yang berhormat should be fighting untuk orang-orang miskin, jangan untuk kepentingan sendiri atau kepentingan orang kaya saja. Terima kasih.